Hai korang, hari ini kita mau buat popia goreng. Inilah bahan-bahannya: ketam tiruan, soset, kentang rebus, dan cintang-cintang. Ini sayur campur, ini bawang putih, bawang merah. Kita tumislah bawang dulu. Oke, kita dah tumis bawang tuh, kita masukkanlah soset. Kita tumis dia sampai dia garing. Lepas tu kita masukkanlah sayur campur. Oke, so campur dah garing, kita masukkan lagi kentang yang kita dah rebus nih. Kita masukkanlah perasa, garam, serbuk ayam. Oke, kita gaul-gaul lah dia. Sekarang dah masak. Inilah. Lepas tu kita sejukkanlah dia dulu. Oke, dah sejuk. Sekarang kita mau bungkus. Ini tepung untuk kita gam nanti. Kita pisahkanlah kulit popia kita nih satu per satu. Dia ada 50 keping nih. Oke, sekarang kita bungkus dia. Kita letak sikit-sikit ya macam ni. Lepas tu kita letaklah krep kita nih, yaitu ketam tiruan. Lepas tu ni mayones, kita letaklah mayones macam ni supaya dia sedap macam tu, dia lemak-lemak. Okey, lepas tu kita gam lah dia. Ni gam dia ni, tepung letak air je. Macam ni inilah hasilnya. Sekarang kita teruskanlah membungkus. Sebab buat banyak-banyak ni kita simpan dalam freezer untuk berbuka nanti, sebab besok kan puasa sudah. Oke, teruskan lagi membungkus sampai dah habis. Oke, dah siap. Yang ni kita simpan dalam peti. Ini kita goreng. Oke, sekarang kita menggoreng. Berlanjut tahu api dia, jangan kuat-kuat. Oke, inilah hasilnya, udah siap goreng. Inilah bagian dalam dia. Lepas tu kita rasa-rasa dulu. Oke korang, sampai sini aja. Bye-bye.